Matematik tahun 3, muka surat 52. Uji minda. Bantu Navi mencari dompetnya, selesaikan dan warnakan laluan yang mempunyai jawapan melebihi 2,600. Jadi cikgu akan bagi jawapan kepada soalan ni. So pelajar boleh kira secara manual. So cikgu akan bagi jawapan dan pelajar boleh cek betul ke tak dengan jawapan yang cikgu bagi ni. Okey. So soalan pertama, 1494 tambah 1207. Jawapannya adalah 2701. Soalan yang ni, 6012 tolak 3837. Jawapannya adalah 2175. Soalan yang ni, 417 darab 5. Kita dapat jawapannya adalah 2085. Soalan yang ni, 3600 tambah 75 tolak 1740. Jawapannya adalah 1935. Soalan yang ni, 7000 tolak 4170. Jawapannya adalah 2830. Soalan yang ni, 632 darab 6. Jawapannya adalah 3792. Soalan yang ni pula, 5400 bahagi 2. Jawapannya adalah 2700. Soalan yang ni, 4708 tolak 2693. Jawapannya adalah 2015. Soalan yang ni, 5304 bahagi 6. Jawapannya adalah 884. Soalan yang ni, 10 darab 263. Jawapannya adalah 2630. Yang ni pula, 7 darab 380. Jawapannya adalah 2660. Soalan yang ni, 1379 tambah 1226. Jawapannya adalah 2605. Soalan yang ni, 4800 tolak 115 tambah 73. Jawapannya adalah 4758. Soalan yang ni, 7806 bahagi 3. Jawapannya adalah 2602. Soalan yang ni, 3042 bahagi 9. Jawapannya adalah 338. Yang ni pula, 132 tambah 2567. Jawapannya adalah 2699. Soalan yang ni, 50 darab 100. Jawapannya adalah 5000. Soalan yang ni, 6296 bahagi 8. Kita akan dapat 787. Soalan yang ni, 208 darab 9. Jawapannya adalah 1872. Soalan yang ni pula, 9472 tolak 6874. Jawapannya adalah 2598. Soalan yang ni, 1000 darab 3. Jawapannya adalah 3000. Dan soalan yang terakhir adalah 8400 bahagi 10. Jawapannya adalah 840. Jadi, setelah kita kira semuanya ni, kita dapat jawapan. Jadi, kita kena warnakan laluan yang mempunyai jawapan melebihi 2600. Jadi, cikgu akan warnakan yang ni melebihi 2600. Okey, lepas tu dekat sini pula, okey. Lepas tu dianya akan bertemu dengan dompet Navin. Jadi ini adalah jawapannya.